Dia goreng panas-panas dekat sini, dia jual dengan harga satu RM1 je. Macam-macam jenis pilihan yang ada, satu memang RM1 je. Yang ini pun sama. Puding ni ada macam-macam color, macam-macam rasa. Pun harga dia RM1 juga. Bukan setakat dia orang ni aja. Dekat sini ramai lagi vendor-vendor lain yang turut berniaga. Peniaga yang ni pun buat saya teruja. Bapak besar dia punya burger. Kalau fast food viral yang jual burger harga dekat RM30 pun orang sanggup beratur tunggu lama. Burger abang ni harga dia belas-belas je. Takkan korang tak nak rasa. Bubur manis ni pun satu hal juga. Dia jual bubur manis ni ada macam-macam jenis, macam-macam rasa. Harga dia satu bekas RM5 je. Kalau nak cerita bab sedap, tekak kita ni kan berbeza-beza. Apa kata korang datang je sini, korang cuba rasa. Tempat ni dekat Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Dari jam 5 petang sehingga jam 11 malam waktu diorang berniaga. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sahaja. Isnin, Selasa, Rabu diorang tak ada. Tempat ni sekarang Fama dan juga pihak Pasar Tani Kekal Permas Jaya yang take over sepenuhnya. Event organizer yang dilantik sebelum ni tak sambung kontrak katanya. So sekarang ni pihak Fama dan juga Pasar Tani Kekal Permas Jaya nak cari lagi peniaga. Buat masa ni 50 tapak dah ada peniaga. Ada 30 lagi tapak yang kosong. Korang tak nak ke cuba? Syah. Kau sampai hati Tempat lain kau review, tempat aku kau tak review. Kau tak kenal aku siapa? Kau siapa? Aku orang kaya yang tersembunyi di kota Johor. Nak dibandingkan kau cuma dewa keberuntungan. Okey. Aku review tempat kau. Kau jangan main. Aku bukan yang terbaik buatmu. Ku terima. Bab marketing untuk setiap minggu korang tak perlu risau, semuanya diorang dah sponsor. Siapa yang berminat nak follow diorang ni berniaga, hubungi sahaja official account Pasar Tani Kekal Permas Jaya.